Ini bag-bag set-set Andika Putra pakai. Tuan Andika Putra kalau dulu masa zaman Gucci dia, kalau dia tengok bag ni menggigil tangan dia tu. So ini adalah backpack yang korang boleh bawa pergi ke sekolah, korang boleh bawa pergi ke travel. Sekarang ni kalau kita tengok influencer yang banyak travel ni siapa Rabi? Jordan Boy, Putra Abdullah, Rania. Ni set JTT ni. Ini kalau JTT tengok ni, hari tu JTT tag saya Rabi. Jordan Boy, dia tanya, video ini lah. Tapi tiba-tiba diorang tak jadi, diorang travel awal, so belum lagi. So saya mengharapkan Jordan Boy untuk ambil dua-dua bag tu untuk dihadiahkan kepada memnya. So Jordan Boy, Putri Rania, Putra Abdullah, inilah dia. Inilah bag korang. So next time korang nak masuk fight kat Face Off tu, pegang macam ni. Tolong promotekan kelak sekali. So kalau korang nak, bag ni harga dia RM6,200 sahaja. Kalau korang tengok condition dia, exactly macam baru. Nampak tak? Kalau korang display ni dekat Gucci balik pun orang akan ingat bag ni bag baru. And bag ni dia ada dua kompartmen, satu kompartmen kat depan, okey, satu kompartmen dekat dalam. Okey, cuba tengok dalam tu, dalam pun semua cantik lagi, dalam tu pun ada zip lagi. And andai kata kalau korang nak bayar secara installment pun boleh, sebab kita ada installment plan up to 60 bulan. First payment boleh terus buat beli bag. Andai kata kalau korang ambil setahun, sebulan cuma RM600. Sebulan cuma RM600, first payment boleh terus bawa beli bag. Andai kata kalau korang ada credit card points yang cukup, korang boleh redeem secara percuma. So founder-founder yang nak hadiahkan tim-tim korang, ejen-ejen korang ni, credit card ni yang banyak pakai ads ni kan, boleh claim. Boleh claim, tak ada masalah. So bag ni ada satu saja showroom, bag ni ada satu saja dalam showroom kita. Saya nak bagi korang additional discount RM300. First come first serve. Screenshot dan DM saya sekarang.